Wah, pejuang terhebat, T-Rex siap sedia, semangat juang makin membara. Wow, wah, teman siap sedia, setiap waktu panaga, kebanggaan seorang perjuangan bersama. Wow, tentukan naga perang hebat bertarung, tak pernah menyerah. Bersama menderu dengan pantas, pasti percaya kita pasti menang. Jom bertukar sedia untuk bertempur, tak sabar berjuang, sama-sama menempuh pengembaraan dengan yang terhebat. Demi menjadi pelatih dino terhandal, Richie dan T-Rex meneruskan pengembaraan mereka. Pasukan pemburu tetap tak nak mengalah. Mereka menguatkan dino mereka semata-mata untuk merampas T-Rex. Dapatkah mereka menawan T-Rex? Bagaimana Richie menghadapi pasukan pemburu nanti? Kita saksikannya bersama-sama. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Dino tu berubah jadi macam tu. Itulah itu baru dia. Apa tu? Pemburu? Saya takkan biarkan awak sakiti Dino. Awak ni siapa? Jangan halang saya tangkap Dino. Raksasa, bagi mereka rasa kesempatan awak. Bagus tu. Kau memang hebat, Raksasa. Rasanya, dia ni tentu anak murid terbaru Profesor Fu. Tak kisahlah siapa pun dia. Yang pasti dia tak adalah hebat sangat. Raksasa, awak masih ingat bagaimana nak bergusti? Wah, hebat betul lah dia. Jangan buang masa. Pergi selamatkan dino awak. Stego, sebelah kekuatan awak. Itulah kuasanya. Bentuk terbaru untuk dino. Masih banyak lagi kekurangannya. Itu tentu maklumat bentuk dino. Saya mesti pergi dapatkannya. Baiklah.
Apa semua ni? Macam mana mereka boleh keluar? Ya. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Hei. Hei, jangan pergi ke mana-mana. Saya nyari-nyari selupa. Kemanapun, saya tetap akan bawa awak. Keluarkan bom. Awak boleh tak serangan? Trasera. Stego, rempuh dia sekarang. Stego, rempuh Blade. Lawan dia, Trasera. Tak perlu nak buang masa lagi, Stego. Bagi sebelah terakhir. Trasera, rakan. Stego, habiskan dia. Sekarang, masanya. Saya akan tingkatkan kuasa awak. Super Stego saya. Mereka dapat kalahkan dia. Trasera, masuk balik. Nampaknya mereka dah kena berlawan. Marilah lawan. Kami tak takutlah. Ha? Kejap. Trasera ni dah letih. Mana boleh teruskan lagi? Apa benda tu? Tengok. Mana? Mana tak nampak pun. Apa dia cakap? Dia tipu kita rupanya. Jangan banyak cakap lagi. Jom kejar. Jagalah awak. Jangan lari. Tunggu. Sebenarnya kita nak pergi mana ni? Dah tentulah nak pergi cari Profesor Fu. Tengoklah kereta perisai awak. Dah jadi macam tu.
Destroyer saya dah rosak. Jangan risau. Profesor pasti boleh baiki. Silap-silap boleh naik taraf lagi. Boleh naik taraf? Wah, kereta perisai awak tu nampak istimewa. Inilah kereta perisai yang dah naik taraf. Pakkan membantu Dino berubah. Wah. Cukup. Jangan buang masa. Jom pergi. Saya nampak mereka menuju ke pusat penyelidikan. Gerak cepat. Mereka nak pergi ke pusat penyelidikan. Kita kena halang mereka. Kenapa semua Dino keluar dari sini? Richie, Laura, kenapa awak datang ke sini? Profesor, apa yang dah jadi? Tak sempat nak terangkan. Awak pergi kejar mereka tu cepat. Baik, saya akan pergi kejar. Awak uruskan kereta Richie tu ya. Nasib baik ada Laura. Lega hati saya. Richie, kenapa dengan kereta awak tu? Profesor, tengoklah pemburu dah rosakkan kereta saya. Mereka rosakkan? Saya tahu. Tentu mereka dah cuba teknik baru untuk tukarkan dino mereka menjadi lebih kuat dan garang lagi. Banyak juga yang awak tahu, Profesor. Awak ikut saya ke sini. Kami datang untuk T-Rex. Cepat serahkan kepada kami. Saya takkan bagi. Mari kita berlawan. Awak nak berlawan guna apa? Kereta awak kan dah rosak. Serang dia! Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe. Episod akan datang. Pemburu dah kepung Richie dan T-Rex. Tapi malangnya Destroyer dah rosak. T-Rex tak boleh berevolusi. Samuel pula dapat mengubah Pharaoh menjadi Super Dino dan terus menyerang T-Rex. Terpaksa Richie dan T-Rex menewaskan Pharaoh. Saksikan episod seterusnya. Keajaiban T-Rex berubah. Teruskan menonton. Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.